Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atas saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. So, jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Alright, baru settle buat ni lah, buat rotek dekat JPJ. Okay, baru settle. Insurans memang tahun ni pakai harian, tak lalu kan. Nak raya bagai ni, so, dia nak raya yelah tahun ni kereta aku baru masuk Puspakom kan, dah tukar macam-macam benda bagai. Lepas tu insurans pula aku dah tersilap kan padahal aku sendiri bila dapat notification tu aku sendiri forward dekat grup WhatsApp kan bagai kan. Member apa, ejen insurans aku tu cakap, dia kata bro, patut kalau kau renew sebelum bulan 3 tu hari dapat tu harga murah tu, boleh lagi pakai tahunan kan. Tapi ni kau dah lambat ni dah kan, dah lambat tak dapat dah. Dia kata harga insurans hailing semua tengah mahal ni kan. Itulah dia, aku cakap tak apalah, cakap kau buat lah ni, kau buang e-hailing tu, aku pakai harian lah kan, tak lalu dah. Mahal tau. Ya Allah. Yelah, betul dengan nak raya benda semua lagi. So kau punya kira-kira tu lagi teruk lah kan. Lagi teruk lah kiranya kan. Tu sendu. Sendu teruk. Puasa tahun ni nasib baik kita itu hari bertembung kejap dengan raya Cina kan. So minggu awal raya Cina tu seronok lah kan. Minggu awal raya Cina dengan puasa tu kan, tembung kan. So minggu mula-mula tu lah seronok kan. Job boleh tahan high fare lah, boleh tahan high fare. Adalah job macam aku ni adalah dapat job di KLIA, job di KL kan, minggu mula-mula puasa tu. Cantik lah. Lepas tu sampai kesudah ni akhirnya dah lah kat 2 minggu lah kan. Minggu mula tu tu dah 20 hari, 21 hari puasa kan. So ni dah nak ujung-ujung ni, masih sendu. So sekolah cuti hari Rabu minggu depan. So mungkin hari Sabtu Ahad ni, Jumaat malam tu mungkin ada orang keluar jalan kan. Tapi mungkin harga job mungkin banyak job mungkin banyak tapi harga tak keras. Tu biasa tu. Okay, pattern dia. Job mungkin banyak tapi harga tak keras. Okay, tu lah, mengharap tu je lah. Kalau kata dah nak ke raya tu memang orang kata memang harga tak keras juga, memang aku raya memang aku kerja jugalah cerita dia kan. Raya tahun ni memang aku kerja juga raya ni kerja jugalah cerita dia. Raya kedua mungkin kerja lagi, ketiga pun mungkin kerja lagi, nak melayan high fare contoh kan. Mana kata sebab tahun lepas aku raya pertama aku kerja, harga tak dahsyat pun kan, harga tak kau pun raya apa namanya, raya pertama tu. Raya kedua tu baru kau. So tahun ni aku tak tahu, tahun ni tengok dulu macam mana. Sebab tahun ni kira adik-adik aku semua raya ni kan, raya kat sini. So macam tengoklah keadaannya aku macam mana. Tapi plan ni sekarang kalau berlarutan kesenduan dia ni, memang kata raya memang confirm kerja lah kan, raya memang confirm kerja. Alright, lepas tu okay, ni nak cerita pasal apa nama ni, pasal yelah JPJ. Okay, yang bagusnya sekarang ni, okay, JPJ dah boleh renew rotek semua online kan. Online. Sebelum tu nak cerita sikit, dah lah JPJ kini kalau dekat dengan rumah aku, kalau sepatutnya lah JPJ Masjid Tanah lah. Masjid Tanah punya JPJ tu yang paling dekat lah. Tapi malangnya JPJ Masjid Tanah ni dia tak boleh buat apa nama ni untuk e-hailing kan, punya rotek. So kalau nak buat rotek kat Melaka ni, kini orang yang
driver-driver yang duduk belah-belah Linggi ke apa kan, memang nak tak nak kena ke Bukit Katil ni. Macam aku pergi tadi ke Bukit Katil atau ke Jasin. Atas lagi ke Jasin. Aku cakap alamak, aduh aku tadi dah lah aku sebelum pukul 8 tadi aku dah standby kat JPJ Masjid Tanah tu kan. Dah standby je lagi. Pukul 8 tu pergi aku, yang kita tanya dulu kan, akak kat kaunter tu kat sebelum ambil nombor cakap boleh buat e-hailing tak JPJ dia. Oh sini tak boleh. Aku cakap alamak. So aku dah tanya dekat group kan, aku tanya JPJ Masjid Tanah boleh buat tak kan, sebab dia dekat rumah aku kan. Tapi itulah, satu group kata boleh, satu group kata tak boleh. Aku cakap ada satu boleh kan. Tak apalah, aku cakap pergi je lah. Mana tu kalau tak boleh pergi je lah Bukit Katil kan. Tapi memang tak boleh Bukit Katil. Itu untuk yang tanya ya. Itu tahun lepas aku renew macam mana? Tahun lepas aku renew dekat KL kan. Kebetulan masa ni Rotek aku nak ni, kebetulan aku memang dapat job KL kan. Tahun lepas tak kena, sebab tahun lepas aku tak tahu lah macam mana. Aku sampai hari ni benda ni masih misteri lah kalau korang tanya aku kan. Ada kadang JPJ kereta kau tahun ketiga tu dah apa, nak masuk tahun ketiga tu dia dah suruh kau pergi Puspakom kan. Macam tahun lepas kereta aku masuk tahun ketiga lah. Dia kata boleh je renew kan. Tahun lepas tu aku elok je renew, tak ada Puspakom sebab aku buat insurans awal dan benda semua kan. So tahun ni lah aku bawa Puspakom. So ni dah lah tadi dengar kan, sekarang nombor semua scan dan benda semua kan. So agak JPJ Bukit Katil ni buat Rotek punya kaunter atas, aku dah tekan nombor. Lepas tu apa nama ni, buat dia punya kaunter tu nombor besar, nombor 29. Cakap nombor 9 tak ni kat bawah ni tak ada. Aku sampai 29 aku sampai tanya kat abang dekat kaunter depan. Oh ni naik kat atas ni. Aku cakap aduh atas pula. Berlari aku naik atas. Berlari aku naik atas. So yang bagusnya sekarang macam aku cakap dah, buat Puspakom sebulan awal. So sebulan awal ni dia untuk yang masa macam aku cakap lah, masa yang kecoh-kecoh tu je. Yang kayak apa, dekat Puspakom banyak kereta lah berbagai kan. Masa tu je sibuk boleh buat sebulan awal lah. Sekarang ni nak buat paling tidak 2 minggu awal lah. 2 minggu awal baru ngam dengan Rotek. Tu tak apa, tak ada hal lah. Kini tadi aku punya Rotek dapat 11 bulan lah. So kini sekarang ni kalau aku ikut tarikh yang sekarang ni, kini insurans aku akan sentiasa lebih sebulan lah. Tu tak apalah tu tak apalah kan. Tu tak apa, itu tak apa. Tu tak apa. And at least dah boleh renew jenis macam ni kan. So dah tak ada, orang kata dah tak ada sakit jiwa sangat lah kan. Dah tak ada lah orang kata insurans tarikh lain, Puspakom tarikh lain, Rotek tarikh lain kan. Dah tak sakit jiwa. Okay, urusan aku tadi nak buat cukai jalan tadi, okay, tak sampai 10 minit. Okay, tak sampai 10 minit. Okay, sebab yelah satu macam aku cakap lah, nak renew Rotek sekarang ni, kebanyakan orang macam aku pun, kereta aku yang satu lagi tu memang aku tekan je main JPJ tu, tekan tap siap kan, terus siap. So sekarang ni nak minta lah untuk apa nama ni, kepada MOT kan. Insurans dah boleh, dah link dengan JPJ, Puspakom pun dah link dengan JPJ kan. Kenapa yang hailing taxi ni tak boleh nak apa nama ni, renew Rotek pakai app ataupun online? Sebab sebelum ni boleh kan. Dia tahun lepas dia lepas tu kan, lepas tu tak boleh. Mula-mula dulu boleh. Mula-mula dulu boleh. Untuk e-hailing dengan taxi kena pakai website lah kan, kena pakai website JPJ. Pakai app tak boleh. Tapi sekarang ni pakai website, pakai app memang tak boleh, website lagi lah. Website pun tak boleh dah. So sekarang ni jadi payah lah. So minta lah benda ni, sebab kan memang dah link kan, memang dah link JPJ apa, insurans dah link benda semua, Puspakom semua dah link. Bagi je kita orang renew online. So macam ni kena pula macam mana kita orang yang dekat Melaka ni, contoh yang duduk jauh-jauh ni, dah lah JPJ Masjid Tanah tak boleh buat dah, nak kena ke sini, nak kena hala ke sini kan. Aku okey lah daripada
Yalah tadi pada balik tanah dah lagi ke belakang lah. Kalau kata rumah aku dah ke depan sikit pun, kan? Dah ke depan sikit pun, still jauh. Kau bayangkan yang mana duk Linggi, kan? Duk Linggi belah ujung-ujung sana, kan? Yang duduk belah-belah Tampin ke. Ya, Tampin ada JPJ lah. Dan Tampin sampai sana okey kot. Dah ke atas sana mungkin lah. Ada kan JPJ Tampin? Ada kot, tak silap aku ada. Aku tak pasti. Aku rasa ada, aku rasa. Itulah yang belah-belah tu jauh tu, nak kena perjalanan itu jauh, kan? Nak menyampaikan. So peliknya tu. Sebelum ni boleh online, walaupun tak boleh pakai app, boleh online, boleh renew. So bila dia dah tu jadi tak boleh tu, macam kan benda sekarang semua dah link, kan? Nak renew Rotek tu, insurans tu elok pula nampak link. Patutnya Puspakom pun dia apa nama ni, Puspakom pun dia kena link juga. Okay, yang kalau korang perasan, okay, kalau korang perasan sekarang, kalau korang buka korang punya My JPJ app tu, kan, kau pergi dekat kenderaan tu, kat nombor plate kereta korang tu, kau akan nampak, okay, kau punya Rotek, kau punya insurans bagai. Lepas tu kat bawah tu EVP, kau punya EVP, kau punya permit lah, tarikh bila mati yang benda semua. Aku rasa tak salah pun nak letak lagi satu untuk Puspakom, kan? So maksudnya dah link benda tu semua. Driver-driver semua boleh, orang kata boleh memperbaharui benda tu online saja, kan? Tekan je, kan? Sebab zaman dah canggih, dah halang kalau pergi kaunter pun, bukannya dapat fizikal pun, dapat receipt je, kan? So sekarang ni, kiranya sekarang ni, bila lepas Puspakom tu, kata dah lulus Puspakom tu, masa saya silap belum keluar pada Puspakom tu, dah boleh ada Rotek lah, tak, kan? So buat macam ni, KL mungkin okey lah. KL banyak JPJ yang boleh, kan? Ceras ada, kan? Dekat apa nama ni, Pandai Indah lah, apa banyak JPJ yang boleh. Ni baru cerita aku kat sini, yang dekat Melaka ni. Kalau negeri-negeri lain tak tahu lagi, kan? Nak kena jalan jauh-jauh tu. Betul tak? Dia jadi first, macam aku cakap tadi dah, sebelum ni boleh, pakai website. Untuk taxi hailing pakai website boleh, app memang tak boleh. Pakai website. Kalau tak bagi sangat mau pakai app, pakai website tu, kan? Tak apa, tak ada hal. Janji online, kan? Tak payah nak beratur, nak pergi kejap je, kan? 5 minit tak sampai. Ya, satu sebab semua orang pun dah memang pakai app renew, kan? So apa nama ni, orang yang beratur kat kaunter tu pun tak ramai, kan? Orang tak ramai. Aku pun tadi tak ada duduk pun, tahu nombor pun dah panggil. Panggil tak dari mana, 29 kaunter 29 kat atas, berlari pula aku ni atas. Kan? So minta supaya apa orang kata, update lah. Benda ni aku tahu mungkin dia dah ada plan ke nak buat, kan? Nak kemakini ke apa, kan? Cepatlah sikit buat. Puspakom tu je lah. Puspakom tu orang kata masuk akal lah. Kau nak kena pergi, kau nak kena ada dekat tempat tu, sebab pegawai Puspakom tu nak kena, apa orang kata, kena check kereta kau, nak kena periksa kereta kau, kan? So nak buat Rotek ni dah alang-alang dah digital ni, terus je. Aku rasa bukan saja untuk taxi hailing, aku rasa untuk lori ke apa bagai pun dah boleh kot, benda yang sama, kan? Pakai app je, tekan tak. Sebab pergi kaunter pun bukannya dapat fizikal. Tu masalah problemnya, pergi kaunter tu. Kalau pergi kaunter tu dapat fizikal, okey juga lagi lah kot, kan? Okey lah lagi. Tapi pergi macam tu, receipt je dapat, kan? Mana tadi? Mana aku campak receipt tu? Ni 11 bulan RM82.50. 11 bulan lah. Itu tak apa, tak ada hal. Aku pada, ya Allah, dah berapa kali pergi JPJ, lupa nak ambil alamat KL lagi ni. Tak apalah, tu nantilah ambil. So tu je permintaannya, kan? Kalau boleh
bagilah peluang, bukan peluang lah, mudahkan urusan tu untuk rotek mandu hailing, mandu taksi kan, dan kereta apa, lori ke bas ke apa kan. Puspakom je kita kena pergi kat tempat tu, kita faham tu tak ada masalah. Rotek ni kan, dah lalang nak digital, betul tak? Dah lalang nak digital, sibuk lagi nak pergi kaunter buat apa kan. Sebab tadi pun aku kan, kalau pergi Puspakom dia dah stapler kau punya apa nama, kau punya geran tu dengan slip tu benda semua kan. Tak ada berani sekali. Aku saja je tadi pergi dan kat kaunter tu, aku saja hulur kat tu aku punya geran je. Nak tak saya nak buat rotek. Tu kata e-hailing kak. Dia tak ada minta pun Puspakom punya tu ke apa, tak ada. Dia terus cakap, oh ni sebelah bulan ikut Puspakom. Aku cakap, tu aku tahu dia dah link kan. Dia maksudnya nampak lah skrin akak tu, nampak lah kan. Aku punya Puspakom kan. Dia nampak, dia tahu. Okey, sebelah bulan sebab ni aku tu cakap, tu lah. Tak boleh pula buat sebulan awal kan. Tori boleh. So minta lah, okey, supaya benda ni lah aku rasa MOT lah, sebab dia yang sibuk buat benda ni kan. Dah lalang nak online, bagi semua online kan. Bukannya aku rasa dia apa nama ni, salah satu dia, kalau kata ni teori pada tahun ni lah, kata kalau semua katalah taksi, hailing, bas benda semua boleh buat online, JPJ nanti kosong pula, tak ada orang pergi pula. Kan, pegawai tu nanti tak ada kerja pula kan, duduk mono kan, main handphone je kan. Tapi buat macam mana, pergi pun tu lah, tak pergi pun alah, digital dia nak buat tu, aku nak buat PSV pun, tapi tak nak buat PSV, bagi aku masuk akal nak kena pergi counter, sebab ada benda kau nak kena tunjuk kan. Ada benda kau nak kena tunjuk. Ni lah apa nama ni, doktor punya sign kan, borang tu kan. Okey, borang tu dia nak kena scan okey, bagi aku tu masuk akal. Yang tu okey. Nak buat PSV masuk akal, kau kena pergi counter nak buat, okey, tu masuk akal. Tapi rotek sebab tak ada benda pun kau nak tengok kan. Kalau kau tahu geran pun, kau sebut je nombor plate kereta kau. Kau sebut je nombor plate kereta kau, terus on. Kuat-kuat minta IC kan. Memang IC memang dia minta lah kan. Dia cucuk dekat situ. Tu lah IC kau tak bawa memang ada masalah lah kan. IC tak bawa memang masalah lah. Tapi benda lain, untuk review rotek lah kan. Benda lain tak ada. Cakap kau nak menyampai pada aku tadi, nak menyampai ke tu pun dah sejam. Belakang ni traffic light banyak. Sejam tu urusan dah lah, tak sampai 5 minit dah kan. So minta dia kembalikan, supaya taksi dengan hailing boleh buat online kan. Boleh buat online. Korang bukan tak boleh ni link kan, memang kau dah link pun sebenarnya kan, senang. Kalau kata buat macam aku buat Puspakom awal, kata nak sebelah bulan, bagi sebelah, tak payah sebelah bulan kan, tak ada masalah pun, benda tu tak ada hal pun. Okay, so tu je lah luahan nanti. Kan, tak dengar ke tidak tahulah. Tapi luahan lah kan. Mudah kan. Mudah, kita pun yalah, mungkin akan ada juga yang pergi kan, contoh orang yang yalah, yang betul-betul pergi kan, ataupun saja-saja, ataupun ada driver-driver ngada-ngada nak pergi kan. Kadang-kadang tu bukannya ada apa pun kan, tapi kebanyakan orang semua nak tekan handphone, senang kan. So banyak lagi benda boleh buat. Okay, tu je lah luahannya, tu je lah perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Abdul Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.